Assalamualaikum. Tengok saya kat mana? Kalau nak tahu saya kat mana, sekarang saya ada dekat Perak. Pantai Senggari, Perak. Hari ni saya nak cuba cari iat-iat. Iat-iat ni dia macam kutu laut. Jom. Tengok. Iat-iat pun ada, remis pun ada. Ha, tu dia. Kutu laut. Diorang cakap goreng sedap. Ni remis. Tadi saya jumpa dengan abang kat atas tu. Dia menaika kat situ. Dia kata kat sini memang ada banyak iat-iat. Namanya iat-iat. Ada orang panggil iat-iat, ada orang panggil kutu laut. Sekejap saya tunjuk macam mana cari dia. Okey. Saya tengok orang cari tu mudah je. Dia pakai kipas. Ada. Pasar seorang ni hang. Dia selop dekat pasir ni. Masuk dalam sikit. Okay. Lepas tu kita tapis dengan ni. Ha, tu dia. Ya. Ha. Dapat 2 ekor yang besar. Seekor je. Kecil-kecil ni lepaskan lah. Yang ni pun lepaskan lah. Kita akan ambil yang besar je. Jangan ambil Zik. Ada deh. Ha, tu dah. Ha, banyak. Tapi tak besar-besar lah. Tak besar-besar. Ha? Tak. Besar tu ni. Asal dia mati? Tak ada. Bukan, dia saja je. Matilah. Tak. Ini kecil-kecil. Saya tak nak ambil yang besar je. Banyak ah. Anak-anak dia. Ha, tu. Kita masuk dalam tong. Lagi. Nanti kita akan goreng dia. Okey, kita cuba lagi. Ini banyak. Nampak tak? Wah. Dia cuba nak lari. Dia ingat dia boleh lari. Sinilah, Dik. Kau tak, kau tunggu situ. Aku baling. Tangkap. Daripada dia nak bergerak-gerak, baik duduk situ je. Kita cuba lagi. Seronok pula. Ha. Sekali saya duduk, boleh dapat 3-4 ekor. Kalau ulang-ulang 10 kali, penuh ni tong ni. Tunjuk lagi ya. Sekejap je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiz macam-macam lah. Sebenarnya saya dah lama teringin nampak benda ni. Kita tengok video orang buat. Akhirnya dapat juga sampai ke Senggari, Perak. Pakcik tu ada ni lagi ya? Dia nak kasih pinjam. Okey, kita cuba lagi sekali.
Ha tu. Semudah ABC. Semudah ABC pergi cari ni. Okay, saya nak cari dulu, saya nak kumpul dulu. Nanti saya tunjuk macam ni kita nak goreng dia. Tengok, saya baru macam setengah jam kot. Ke belum setengah jam? Sampai. Nampak pasal. Sampai setengah jam. Macam tu. Dah boleh goreng aja ke? Ada lagi. Nak cuba rasa dia, dia punya rasa dia macam mana. Kata pakcik tu tadi macam udang. Ya je pakcik ni. Tapi pakcik tak apa, pakcik terima kasih sebab kasih pinjam tu. Pakcik tu kasih pinjam kipas lagi. Masalahnya aku seorang yang pergi cari. Korang semua duduk. Saya pun ada cari dulu. Tak adanya. Okey. Inilah dia tadi. Yat-yat tadi saya cari dalam setengah jam je kot. Setengah jam je. Dah boleh dapat macam ni. Ha. Hidup lagi. Saya nak cuba. Saya nak cuba goreng. Lepas tu ada ni sikit. Ada ni apa nama? Saya tak tahu apa nama dia. Kepang. Kupang. Bukan kupang. Orang panggil remis. Tapi sini dia tak banyak lah. Dia kalau dekat bahagian Kuala Selangor sana banyak. Kalau kita tengok betul-betul, kulit dia ni tipis je. Kaki dia 6. Nanti jap. Kaki dia ada 6. Ni kalau goreng mesti kena garing lah ni. Baru dia sedap kot. Tengok video-video dekat YouTube pun semua buat. Ada yang masak sambal lah. Tapi saya nak goreng dia. Dan dia taruhkan garam sikit. Kita kojang. Saya tak ada mangkuk sebenarnya. Pakai tong ikan je lah. Ha. Warna dia bertukar menjadi merah. Macam kita goreng udang, macam kita goreng ketam tu. Goreng garing-garing. Oh, dengan kepah-kepah tu sekali termasuk. Bukan kepah apa tu? Remis. Ambil, goreng saja. Dia je lah tu. Dia je. Bau dia sedap lah. Bau udang. Bau goreng udang. Angkat. Tidak garing, kita angkat. Okey, yang ni dah siap goreng. Kita akan cuba rasa dia. Mana ambil ni? Dia jadi merah. Ni orang panggil merah lah ni. Kita try makan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampak-sampak lah. Makan sampai tak baca bismillah. Rasa dia macam udang. Macam udang goreng. Patutlah kata Badul sedap. Dunia Badul. Ada tengok tak? Dia apa? Orang yang rajin pergi mana-mana je. Mana tempat orang kata ada ikan, ada benda-benda makan lah, dia akan pergi untuk cuba. Sedap.
Nampak tak, Pai? Sedap. Ini. Tengok tu buat apa. Aduh, orang makan dia pergi main air. Lari, Tik. Lari, Tik. Okey. Tadi apa? Aku nak panggil kupang je ni. Remis. Remis ni pun tergoreng sekali. Dah. Tapi walaupun setengah jam dapat banyak macam ni, tapi penat juga. Saya cuma nak rasa je. Kebetulan hari ni boleh sampai ke sini, Perak, Pantai Segari. Dia bersebelahan dengan Pantai Pasir Panjang. Kalau anda ada kesempatan, pergilah ke sini. Pergi cari yat-yat. Tapi nak kena bawa kipas. Kipas punya cover tu. Orang panggil tudung kipas. Okeylah. Cukup sampai sini dulu. Nanti kita jumpa dekat video-video yang lain. Assalamualaikum.